Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Tuan-tuan lihatlah, Thailand bukanlah sebuah negara Islam, tetapi dia menghormati agama Islam di negaranya, sehingga kan dia meletak Menteri Kebudayaan dan Pelancongannya yang beragama Islam, seorang wanita yang menutup aurat memakai tudung. Namun kita di Malaysia adalah sebuah negara Islam, apatah lagi kononnya Islam liberal. Kita lebih suka meletakkan orang yang mabuk menjaga negara ini. Cuba tuan-tuan fikirkan, tak malu ke kita? Kononnya kita ni taat pada Allah SWT, dan kita sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam lagi tahu yang mana dunia ini adalah milik Allah SWT. Tetapi kita sanggup mempertahankan mereka yang bukan Islam ini menerajui imej negara kita. Apatah lagi pemimpin pelancongan kita ni gila pada mabuk dan sebagainya. Mana kita nak letak kita punya nasib di mahkamah Allah SWT besok? Kalaulah begini keadaannya, semoga negara Thailand diberi hidayah oleh Allah SWT sebagai tanda mereka menghormati agama Islam. Namun negara kita yang kononnya benar-benar memperjuangkan agama Islam, apa dah berlaku? Beranikah kita menjawab di hadapan Allah SWT besok kalau begini cara kita?